Hai semua saintis muda, selamat datang. Hari ni kita nak jadi detektif haiwan. Betul, kita akan siasat sama-sama satu rahsia besar alam, iaitu apa sebenarnya haiwan makan dan kenapa ya? Okey, tengok ni, macam Cikgu Adam dengan kawan-kawan kita ni, kita pun akan sama-sama terokai dunia haiwan. Dah sedia nak cari clue dan bongkar rahsia pemakanan haiwan? Jom, siasatan kita bermula sekarang. Baiklah. Untuk siasatan pertama kita mula dengan soalan yang paling asas sekali. Apa sebenarnya yang haiwan-haiwan kat sekeliling kita ni makan ya? Pernah tak terfikir pasal ni? Kenapa arnab suka lobak, tapi harimau makan daging? Kenapa lain-lain kan? Jawapan dia sebenarnya akan bawa kita kepada cara para saintis kelaskan haiwan. Menarik kan? Jadi, untuk jadi detektif haiwan yang betul-betul hebat, kita kena tahu 3 perkataan ajaib ni. Sebut sama-sama ya. Herbivore, carnivore dan omnivore. Jom, kita kenal satu-satu kumpulan ni dengan lebih dekat lagi. Okey, kita mulakan dengan herbivore. Senang je nak ingat. Dengar perkataan herba. Herba tu kan macam tumbuh-tumbuhan. Jadi, haiwan herbivore ni, dia makan tumbuhan sahaja. Macam arnab yang suka sangat makan lobak atau lembu yang makan rumput. Faham kan? Seterusnya, kita ada carnivore. Yang ni pula pemakan daging. Mereka ni pemburu. Mereka buru dan makan haiwan lain untuk hidup. Cuba bayangkan, harimau yang gagah tu, atau helang yang terbang tinggi kat langit cari mangsa. Semuanya karnivore. Dan yang terakhir, omnivore. Haiwan dalam kumpulan ni memang paling fleksibel. Sebab apa? Sebab dia makan dua-dua sekali. Tumbuhan pun dia makan, haiwan lain pun dia makan. Contoh paling senang, ayam. Ayam kan makan cacing, tapi dia makan bijirin juga. Ataupun monyet, dia makan pisang, tapi dia makan serangga kecil juga. Tengok jadual ni. Ini ringkasan untuk kita senang ingat. Herbivore, makan tumbuhan. Carnivore, makan haiwan lain. Dan omnivore, makan dua-dua. Senang kan? Okey, siasatan kita makin mendalam ni. Clue kita yang seterusnya tersembunyi kat tempat yang kita tak sangka. Dekat dalam mulut haiwan tu sendiri. Betul, kita nak siasat gigi mereka. Kita mulakan dulu. Jom kita tengok gigi haiwan herbivore. Gigi diorang ni memang direka khas untuk makan tumbuh-tumbuhan je. Tengok ni, herbivore ada 2 jenis gigi yang penting. Kat depan ni, nama dia gigi kacip. Kuat tau, gunanya untuk potong-potong daun atau rumput. Lepas tu kat bahagian belakang, ada gigi geraham yang besar dan leper. Ini pula untuk lumatkan tumbuhan yang keras tu sampai hancur. Barulah senang nak telan. Sekarang kita intai pula gigi haiwan karnivore, si pemakan daging. Mesti lain kan? Agak-agak apa yang beza? Wow, nampak tak beza dia? Karnivore ada gigi taring yang tajam dan panjang. Macam pisau kan? Inilah senjata dia untuk cengkam mangsa dan koyakkan daging. Hebat betul kan? Jadi, macam mana pula dengan omnivore yang makan semua benda tu? Gigi dia mestilah lagi istimewa kan? Betul tu. Omnivore ni ada set gigi yang paling lengkap. Dia ada gigi kacip macam herbivore untuk potong tumbuhan. Dia ada gigi taring yang tajam macam carnivore untuk koyak daging. Dan dia ada gigi geraham untuk lumatkan makanan. Macam package semua dalam satu lah. Sebab itulah dia boleh makan macam-macam. Baiklah, semua detektif. Siasatan kita dah sampai ke satu bahagian yang agak mengejutkan. Macam plot twist dalam cerita. Soalannya, boleh ke tabiat makan haiwan berubah daripada kebiasaan dia? Okey, cuba kita fikir pasal beruang. Selalunya, beruang ni omnivore kan? Dia makan ikan, dia makan buah beri juga. Tapi, beruang kutub ni lain. Dia ni istimewa. Dia sebenarnya karnivore. Kenapa pula? Puncanya ialah tempat tinggal dia. Cuba kita bayangkan, kita ada kat kutub. Sekeliling kita sejuk, penuh dengan ais. Mana nak cari pokok atau buah-buahan? Tak ada kan? Jadi, untuk terus hidup, beruang kutub terpaksa sesuaikan diri. Dia kena makan apa yang ada, iaitu haiwan lain, macam anjing laut. Nampak tak? Persekitaran boleh ubah tabiat makan haiwan tu. Dan, untuk akhir sekali, saya ada satu soalan besar untuk semua detektif hebat saya. Fikirkan, daripada semua yang kita dah belajar hari ini, terutamanya pasal beruang kutub tadi, apa agaknya akan jadi pada haiwan-haiwan lain kalau sumber makanan semula jadi mereka tiba-tiba berkurangan atau hilang? Cuba fikirkannya. Siasatan kita dah selesai untuk hari ini. Tahniah semua detektif.